Itulah saja, dan segala kerjasama tuan-tuan pada malam ini jadi saya minta sekali lagi kerjasama agar penuhkan ruang ini, kerana saya lihat ada yang masih berdiri. Kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Profesor Harudin, beliau dipersilakan bagi menyampaikan ceramah julungnya pada malam ini, malam ceramah Aidilfitri. Kepada Tuan Guru dipersilakan. Takbir. Tak ada lagi, belum gegar Gunung Semanggur. Takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala. Yang dirahmati Allah, saudara pengurusi majlis, yang berhormat Tuan Guru Tuan Haji Sabran Asmawi, Tuan Guru Haji Ahmad Awang, para pimpinan-pimpinan PAS, tetamu-tetamu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Beberapa ketika sebelum pilihan raya umum baru ini diadakan, saya sempat berkunjung di kawasan ini dan berceramah dengan Tuan Guru Ustaz Ahmad Awang di sebuah kampung yang bernama Kubu Gajah. Selepas selesai ceramah itu, ada dua peristiwa besar berlaku. Satu peristiwa Quran dikoyak-koyak dan dicampak di jalan-jalan raya. Berikut dengannya berlakulah, kebetulan mungkin, atau itu pengajaran, atau itu suatu amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlaku pada ketika itu suatu ribut yang amat kencang, yang telah memusnahkan harta benda, dan yang kebetulan pada ketika itu saya dijemput berceramah di suatu pejabat Telekom di Kuala Lumpur. Sebelum berceramah di Kuala Lumpur, pengarah kepada syarikat yang membuat tower itu, menara itu, tunjuk kepada saya gambar-gambar yang dia ambil, gambar yang aman asli yang mereka ambil secara profesional, menunjukkan tiang yang begitu kuat, menara yang begitu utuh, dengan menggunakan jaringan besi-besi sahaja tanpa dinding, tapi dipulas oleh suatu kuasa yang menara itu terpaksa sujud ke bumi. Rumah-rumah runtuh,
Saya dengar daripada mulut Ustaz Ahmad Awang sendiri. Dia dengar ada orang kata berlaku balak besar itu kerana ceramah yang dibuat oleh Ustaz Ahmad Awang dan Harun Din. La haula wala quwwata illa billah. Ceramah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, yang Allah sebut dalam Quran, waman ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Allah kata, siapakah lagi yang lebih cantik, lebih elok, lebih baik kata-katanya, seruannya, ajakannya, penerangannya daripada orang yang mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia kepada hukum-hukum Allah, mengajak manusia kepada tunduk, khudu' li awamirillah, musyarrabun bihub, mengajak manusia tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan. Itu yang kami buat pada malam itu, yang kami buat selepas malam itu, yang kami buat pada malam ini, selepas malam ini, mengajak manusia sekalian kepada agama Allah, mengajak insan melaksanakan tuntutan Allah, mengajak manusia akur kepada perintah-perintah Allah. Tapi balasan yang kami terima, kata mereka, itulah dia penyebab kepada turunnya bala Allah sampai rumah puluhan rosak, menara telefon patah. Tuan-tuan bayangkan kalau itulah bentuk akal manusia yang tidak mengenali antara hak dengan batil. Apakah ulama perlu bersikap berdiam diri lagi? Para ilmu Islam nak tunggu bila lagi nak turun kepada masyarakat, nak mengajak masyarakat yang besar, pilihan raya kecil. Setiap kali kita masuk pilihan raya ini, kita tidak pernah kalah, cuma tak menang je. Kita tidak kalah, kita tidak menang depan manusia, kita menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, bila saya sampai semula ke kawasan ini, kawasan Gunung Semanggul, Kubang Gajah, saya terperanjat sebenarnya bila mendengar berita yang terbaru. Yang saya terima, tak nampak tapi saya nampak, baru ditemui di kawasan Bukit Merah, di Tasik Bukit Merah, di pintu air nombor 2 Tasik Bukit Merah, Quran dibuang dalam tasik. Al-Quran yang masih sempurna, lapan belas buah Al-Quran yang kesemuanya masih sempurna dicampak dalam tasik,
dibawa air untuk masuk ke dalam sungai buangan. Dia terkandas pada pintu nombor 2. Ditemui oleh pekerja-pekerja, diangkat naik dan dijemur semula. Dilihat oleh orang-orang yang tahu Al-Quran, kesemuanya elok. Mereka melihat dengan penuh sayu Al-Quranul Karim yang sempurna dicampak untuk dibuang ke dalam tasik. Al-Quran dicampak. Siapa membuat penyiasatan yang amat serius untuk mengetahui siapakah pelaku-pelaku durjana ini? Ini berlaku di hadapan kita. Yang saya boleh lihat, Allah Ta'ala menyebut وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kepada manusia ini pendengaran, telinga untuk didengar. Wa absara, Allah berikan kepada manusia ini penglihatan. Wa afidah, hati nurani. Dhamir manusia, perasaan dalaman. Kesemua ini Allah beri kepada kita mesti ada guna besar. Banyak kali Allah ulang dalam Quran ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah lah yang telah mengeluarkan manusia daripada rahim ibunya dalam keadaan dia tidak tahu apa-apa. Dan Allah jadikan, Allah berikan, Allah anugerahkan kepada insan ini as-sam', pendengaran, wal absar, Allah beri mata untuk melihat, wal afidah, Allah beri hati nurani. Bidang ulang banyak sekali itu. Dan kita baca setiap pagi Jumaat dalam surah As-Sajdah pun ada ini. Tapi Allah kata, fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Apalah ada gunanya, apa faedahnya, apa manfaatnya kepada manusia yang kami berikan penglihatan, pendengaran dan hati nurani ini, kalau mereka tidak mau mengambil iktibar daripada ayatillah. Banyak sangat ayatillah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan lahum annahu al-haq. Kami akan paparkan kepada manusia. Sanurihim, kami akan tunjukkan kepada manusia ayatina, petanda-petanda, bukti-bukti keutuhan kami, kehebatan kami, kekuasaan kami.